أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab Fiqhul Akhlaq karangan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada perbincangan bawah ni, tajuk berkenaan kata-kata yang baik, dan kita telah masuk pada muka surat 148 edisi terjemahan, edisi bahasa Arab, muka surat 197 jilid yang pertama. Unzur ila hadzal mithal, unzur ila hadzal mathalil madrubi lil kalimati thayyibah. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala buat perumpamaan untuk kata-kata yang baik. Kita bicara bahawa ni berkenaan Allah Ta'ala berfirman, qulu linnasi husna, katakanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut berkenaan kata-kata yang baik. Firman Allah Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kamu tak tengokkah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala buat perumpamaan untuk kata-kata yang baik seperti satu pokok yang baik, satu pokok yang baik. Sebahagian ulama menafsirkan pokok baik in perumpamaan sini pokok kurma. Tafsiran sebahagian ulama, lagu mana pokok yang baik? Kata Allah, asluha sabitun, akar dia ni kemah dalam tanah, duduk dalam tanah, apa ni tertunjang di dalam tanah dengan kemah. Wa far'uha fis sama, dan juga cabai-cabai dia menjulang ke langit. Ni perumpamaan pokok yang kemah. Pokok kemah bila akar dia mencekai tanah, akar tertunjang dalam tanah, marilah angin sekalipun dia tidak akan terbalik. Kita tengok pokoknya tu, angin kuat setara mana tak terbalik dia. Ada pokok yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ni juga, pokok yang akar dia ni berada di lapisan tanah. Kalau kita cabut juga dengan mudah kita boleh cabut. Pokok yang baik, akar dia tertanam dalam tanah, akar dia tertunjang dalam tanah, yang mana kita nak cabut bukan satu perkara yang mudah. Bahkan marilah ribut, marilah taufan, marilah apa saja ujian, dia tetap dengan situasi dia tadi. Dan cabai-cabai dia naik ke langit, buah-buah dia berada tinggi, tidak kena kotoran-kotoran pada tanah. Ada pokok yang buah dia ni kena kotoran-kotoran tanah. Pokok timun dia jalan atas tanah, kita nak buai tu kat mudah je, cabut je, boleh buai selalu pokok tadi. Buah-buah dia pula menjalan di tanah, kena kotoran. Ni Allah Ta'ala beri perumpamaan pokok yang baik. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Buah-buah dia ni pula ada semua sepanjang masa, beri manfaat semua kepada orang. Perumpamaan kata-kata yang baik, semua memberikan manfaat kepada orang. Orang dapat manfaat dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah Ta'ala membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka dapat mengambil pelajaran. Allah Ta'ala sebut pula, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah. Pokok kalimah hak tak molek pula Allah Ta'ala sebut seperti mana pokok hak tak molek, pokok buruk, akar dia tak molek. Ujutusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yang mana pokok buruk tersebut yang telah tercabut dari tanah, akar dia ni cabut daripada tanah. No, ayatnya pokok yang tidak kuat, tak memegang kemah tanah, akar dia ma laha min qarar, pokok itu tidak dapat tegak sama sekali. Dia hanya menjala, dia tak boleh nak naik, tak boleh nak tinggi. Kata-kata yang baik sini apa dia? Syahayat fasahihun ma qalahu katsirun minal mufassirin andal kalimat at-tayyibata hiya la ilaha illallah. Tu lama ulama-ulama tafsir hak kata kalimah baik dalam ayat ni bermaksud la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah satu ucapan yang kemah. Bila seseorang tersebut dia masuk ke dalam hati, dia seperti mana pokok tadi, akar dia tertanam dalam tanah. Bila la ilaha illallah sudah tertanam dalam hati manusia, orang tak boleh nak buai dah. Wa marilah syubhat setara mana pun, wa marilah fitnah dunia setara mana pun, tetap dia dengan pendirian dia la ilaha illallah, tak goget. Dan kalimah la ilaha illallah dia memberikan kebaikan sepanjang masa, seperti mana pokok yang buah sepanjang masa.
Dia beri kebaikan kepada orang. Orang boleh makan semua. Begitulah juga kalimah la ilaha illallah. Cuma kata Syekh, walakinnal ayatal karimata bi'umumiha tahwi kulla kalimin tayyibin. Tapi ayat ni sebenarnya Syekh kata dia boleh pakai umum semua kata-kata baik, bukan terhad kepada ucapan la ilaha illallah saja. Semua kata-kata baik, kata-kata baik kita ucapkan dia masuk ke dalam hati orang. Kadang-kadang boleh merubah orang. Kadang-kadang dengan kata-kata baik tadi, nasihat yang baik tadi, orang tu ingat sepanjang masa. Menyebabkan orang yang ingat tadi dia berubah dengan kata-kata baik tersebut. Bahkan dia pula boleh mengubah orang lain asal daripada kata-kata baik yang kita lemparkan kepada dia. Fakullu kalimin tayyibin dakhilun fi hadhil ayatil karimah. Kata Syekh, setiap kata-kata baik maka termasuk dalam ucapan ini. Wal kalimatu tayyibatu sababun azimun min asbabi ta'lifil qulubi wa daf'is syururi. Dia tak ada sebut sini. Hak terjemah kita ni kita ada sebut dia tu ke bawah selalu. Sebelum tu Syekh sebut kalimah-kalimah baik ni dia boleh menjadi sebab yang besar dalam nak melunakkan hati sesama manusia dan dalam nak menolak banyak keburukan-keburukan. Dengan kata-kata baik ni kadang-kadang boleh menimbulkan permusuhan, tapi ni menimbulkan kasih sayang. Kata-kata tak baik pula kadang-kadang boleh menimbulkan permusuhan. Maka kata Syekh, fakam min syarrin dufi'a bisababi kalimatin thayyibah. Berapa banyak kata-kata keburukan hak boleh ditolak dengan sebab kata-kata baik. Orang duk balah, kita pun pergi mendamaikan dengan kata-kata yang baik. Hak nak balah tadi pun jadi baik. Berapa ramai adik-adik hak balah puluh-puluh tahun, tapi dengan satu je kata-kata baik hak dilontarkan kepada mereka menyebabkan berubah. Mereka hak balah selama kini jadi baik. Itu besarnya peranan kata-kata baik. Kata-kata baik, berapa ramai orang yang terlibat dengan maksiat, tapi kerana kata-kata baik dilemparkan kepada dia, berubah daripada ahli maksiat kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok tak berapa ramai sahabat-sahabat Nabi yang berubah kerana kata-kata baik hak diberikan kepada mereka. Syaibah bin Uthman ketika dalam perang Hunain, Syaibah bin Uthman ni ayah dia mati ketika perang Uhud. Telah dibunuh oleh orang Islam. Lalu menyebabkan dia, tengok perang Uhud ke perang mana ayah dia mati. Dia duduk di Mekah. Bila Nabi Fatu Mekah, sesat Fatu Mekah, Nabi telah pergi ke Hunain nak perang. Jadi dia tubik sekali dengan puak-puak hak baru masuk Islam. Dia nyamar. Dia ada orang hak baru masuk Islam. Dia tubik bersama dengan Nabi, bersama dengan para sahabat lain, pergi ke Hunain nak perang Hunain. Jadi Syaibah bin Uthman ni pun dia cari peluang bila nak bunuh Nabi SAW. Nabi orang paling dia benci sekali, sebab kerana Nabi lah ayah dia mati. Lalu bila mana dia berada, dia tengok Nabi daripada jauh, dia kata, kok kerana Nabi ni aku boleh pergi serang ni. Tiba-tiba dia nak pergi, mari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abah duduk tepi Nabi. Dia berkata, tak boleh ni, Abah ni pak saudara Nabi, dia akan pertahankan Nabi. Dia pun tengok alik kiri Nabi tak ada orang, nak pergi alik kiri. Tiba-tiba mari Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu Nabi. Dia kata tak boleh juga alik kiri ni, sebab sepupu Nabi ni dia akan pertahankan Nabi kok mana. Dia pun tengok arah belakang. Dia pergi ke arah belakang, nak dekat dengan Nabi, nak hayung pedang dia kepada Nabi. Tiba-tiba mari satu api yang menyambar, menyebabkan tak boleh nak masuk dekat dengan Nabi. Lalu Nabi pun perasan belakang Nabi paling. Nabi pun kata kepada dia, mai dekat. Dia pergi dekat Nabi. Nabi letak tangan Nabi dada dia. Nabi baca Allahumma dhib anhu syaitan. Ya Allah, kamu hilangkan daripada dia syaitan. Dia kata lepas je. Nabi baca tadi, aku pelenggut, aku tengok muka Nabi. Dia kata ketika itu aku merasakan bahawa Nabi lah orang paling aku sayang sekali. Selama ni Nabi orang paling aku benci, tapi lah ni Nabi orang paling aku sayang. Kerana kepada kata-kata baik Nabi, doa Nabi tadi. Doa salah satu kata-kata baik. Kadang-kadang orang ni kita doa je kepada dia. Dia marah kepada kita, kita doa kepada dia. Dia dengar doa kita tadi menyebabkan hilang kemarahan dia. Dia marah, dia benci kepada kita. Dia ada sesuatu perasaan dendam terhadap kita. Bila temu dengan kita doa kepada semoga Allah Ta'ala berkati hidup awak, semoga Allah Ta'ala tambah rezeki awak. Hak dia selama keninya dia marah kepada kita. Bila dengar dah kita doa kepada dia, tu dia berubah. Tu perannya kata-kata baik. Wa kam halat min mawaddatin wa julibat min mahabbatin bisababi kalimatin thayyibah. Berapa banyak hubungan kasih sayang ni diperolehi dan hubungan cinta ni terhasil
dengan sebab kata-kata baik. Auf dan Khazraj perang ratus tahun, 100 tahun lebih perang. Tapi oleh kerana kata-kata daripada Nabi SAW, kalau Nabi ajak mereka, Nabi nasihat kepada mereka supaya berdamai, Nabi ajak mereka kepada Islam yang menyatukan antara kaum, maka dia pun terima. Lalu menyebabkan hodok balas 100 tahun, mereka telah berdamai dan mereka menjadi orang yang bersaudara. Inilah peranai daripada kata-kata baik. Fakam min muskilatin qad hullat bisababin kalimatin tayyibah. Berapa banyak masalah-masalah yang berlaku ni, dia boleh sesat dengan kata-kata baik. Wa kam min muskilatin ista'anat wa jarimatin ista'anat bisababi kalimatin sayyi'ah. Gitu juga berapa banyak kes masalah berlaku, berapa banyak dunia yang berlaku kes kerana apa dah? Kes kerana kata-kata tak baik. Sebutilah kita ayat kepada dia kata-kata tak baik, maka menyebabkan dia jadi jahat. Ada orang yang jadi jahat sebab apa? Sebab mak ayah dia ayat dia. Dia duduk rumah, mak ayah dia kata, mu ni tak pakai kerja, tak guna anak tak guna. Menyebabkan benda tu letak dalam kepala otak dia pun anggap dia ni anak tak berguna. Dia pun tubik daripada rumah, dia buat masalah, dia buat jenayah, berpunca daripada kata-kata tak baik. Berapa ramai orang daripada kata-kata baik. Kita sebut sebelum ni tak, Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, masa dia nulis masa tadikah, tiba-tiba tok guru dia kata, khatuka khatul muhaddisin, tulisanmu ni seperti tulisan ulama hadis. Sebut itu dah tok guru dia kata lepas tu aku dengar tadi tersemak dalam hati aku nak jadi ulama hadis. Siapa lah Imam Zahabi boleh jadi ulama hadis? Berpunca daripada kata-kata baik yang diucapkan oleh tok guru dia tadi. Begitulah seterusnya disebutkan oleh Syekh. Dan Syekh kata, bal wa kam min arwahi qad uzhiqat wa anfusin qad qutilat. Berapa ramai nyawa-nyawa hak hilang dan juga jiwa-jiwa terbunuh kerana apa? Bisababi kalimatin tayyibah, bisababi kalimatin khabithah, kerana kata-kata tak molek. Kebalah hak ni dak kata kau ni, hak ni dak kata ni, berlakulah pembunuhan, berlakulah jenayah, berlakulah kehilangan nyawa. Duk kata aja menyebabkan balah, kena buli dan seumpamanya. Jadi semua benda-benda ni berpunca daripada mulut. Sebab tu Syekh panjang bab kata-kata ni. Dan di terjemahan itu dia sebut 149, jika seseorang mencaci anda, maafkanlah dan bersikap baiklah kepadanya. Fa idza qadhafaka syakhsun bimasabbatin faqabilhu bi'afwin wa safhin wa ihsani. Saya kata kalau orang duk tuduh macam-macam kepada kamu, duk caci macam-macam kepada kamu, kamu balas kepada dia dengan kemaafan dan juga dengan ihsan. Kamu balas kepada dia dengan kebaikan. Ini payah kita nak buat ni. Orang balas kepada kita sesuatu keburukan, kita nak balas balik dengan kemaafan. Bukan setakat kita maafkan dia, kita buat baik pula kepada dia. Ini satu perkara sangat-sangat susah untuk kita buat. Wa idza ja'aka namamun, Syekh sebut, jika ada orang yang mari suka mengadu domba datang kepada anda dan menceritakan tentang ucapan yang menyakitkan anda daripada saudara-saudara anda. Namamun mufsidun yukhbiruka bima yasu'uka min maqalati ikhwanika. Ada orang mari jumpa kita, dia duk mengadu, duk pelaga kita dengan sayang kita. Dia kata sayangmu, kata macam-macam kamu, belakangmu, depanmu, dah dia ni baik dengan mu, belakangmu tak tahu gapo dia royak. Habis dia ayat benda tak molek kepada kamu. Lagu mana kita nak buat bila ada orang mai kata lagu ni? Biasa gapo kita buat tuan-tuan? Kita marah bahasa dia ni depan aku baik. Kita terus terima gapo dia ayat. Sekali. Yang kedua, kita terus maki sayang kita. Kita terus lepaskan kata-kata tak baik. Sedangkan Syekh kata gapo kita kena buat? Fastaghfara li ikhwanika, memintalah ampun kepada saudara-saudara kamu tadi. Kalau orang mai kata dia kata uduh kepadamu belakangmu, kita kata apa? Semoga Allah Taala ampunkan dia, semoga Allah Taala maafkan dia. Ni payah nak tubik mulut kita kalau benda lagu ni. Kalau tubik mulut kita apa dia? Tak apa, tunggu sekejap, aku cari dia mata. Tu kita jiwa kita bukan jiwa pemaaf. Supaya Nabi SAW ketika Fathu Mekah, bila orang kafir Quraisy sudah tidak mampu dah nak lawan Nabi SAW. Selama ni puluh tahun mereka bertahun-tahun mereka duk lawan Nabi. Tiba-tiba satu masa Nabi dapat menguasai mereka. Bila Nabi tanya kepada mereka, agak-agak popomu lah, apa kau nak buat kepada popomu? Dah aku lah ni sudah berkuasa dah terhadap kamu. Dulu kamu duk caci macam-macam. Dulu kamu duk buat macam-macam.
Dia kata gapo? Quraisy kata gapo? Quraisy kata, wahai Muhammad, kami tahu mu ni orang baik dan mu anut kepada orang baik. Nabi pun kata, fa antumut talaqa. Kalau gitu popokmu bebas belaka. Boleh pergi mu nak pergi mana, mu nak buat gapo, aku tak akan bertindak terhadap kamu. Walaupun mereka telah khianat kepada Nabi, walaupun mereka telah usir Nabi keluar daripada rumah Nabi, daripada kampung Nabi, daripada tanah halaman Nabi, tapi Nabi memaafkan mereka. Inilah susah. Wa qul li hadzal namami. Sekarang mula-mula kita mohon ampunan kepada saudara kita. Kalau dia kata sungguh kat aku gitu kak, semoga Allah Taala ampunlah dia. Semoga Allah Taala maafkan dia. Dan kita kata pula kepada orang yang nak pelaga kita tadi, kita kata kepada dia, kamu dia kata tu saudara aku, semoga Allah Taala ampunkan dia. Dia tu saudara aku, dia sayang aku, dia sahabat aku. Kalau dah ada benda-benda hak tak molek mari daripada sayang aku, hak dia kata tak molek terhadap aku, dia tu banyak jasa dah kepada aku. Dia kata tak molek pun sikit je kepada aku, tapi jasa dia kepada aku banyak. Wa kam min ma'rufin qad sana'u. Berapa banyak dah kebaikan-kebaikan hak dia telah buat terhadap aku. Boko dia kata gitu gak, tak ada gapo aku. Hak dia tolong aku selama kini banyak dah. Siapa aku dulu susah, lah ni aku boleh hidup dah sendiri. Kerana dia tolong aku. Tu cara kita nak lawan orang-orang hak telah, supaya tidak berlaku permusuhan. Orang yang nak pelaga kita, dia bawa kata-kata tak molek, tiba-tiba kita balas pula dengan kata-kata baik. Wa qaddamuhu ilayya. Dah berapa banyak kebaikan dia telah buat kepada aku. Wa kam min nushin qad asdahu ilayya. Berapa banyak nasihat-nasihat berguna dia beri kepada aku. Dulu aku tengah down, dia lah hak mari nasihat kepada aku sehingga aku boleh bangkit semula. Bokoi nak kata gitu ke aku, tak ada gapo. Kebaikan dia banyak lagi berbanding gapo dia kata kepada aku. Fajazahumullahu khaira. Semoga Allah Taala balas kebaikan-kebaikan dia telah buat terhadap aku, dan Allah Taala semoga wa'afallahu anhum. Semoga Allah Taala ampunkan mereka. Ini satu kata-kata manusia hak berjiwa. Manusia hak berjiwa sebagai seorang mukmin. Syekh Mustafa Adawi hak tulis kitab ni. Dia ada semua siaran live dia ni orang ke telefon pagi-pagi kan, dia telefon hamba masuk dah. Dia akan baca kitab ni pagi-pagi, dia akan masuk nombor telefon siapa nak telefon ke Syekh. Lepas Syekh habis ngajar nak telefon, nak tanya-tanya, dia paling tak suka kalau orang mari tanya berkenaan orang lain. Syekh dia ni gini lagu mana, dia patah tak suka. Kalau orang tanya gitu, dia akan kata, kawan ni bagus, kawan ni molek. Orang kata, tak duduk Syekh dia gini. Tak senang dia kata. Mu tanya aku, tiba-tiba mu pula nak ajar aku, dia ni gini. Ni seorang hak jiwa pemaaf. Orang igat ada orang pernah nak penjarakan dia pun, dia memaafkan orang-orang dia telah buat sesuatu tak molek kepada dia. Sebab kita tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada berapa ramai orang hak penjarakan dia. Puluh-puluh tahun duduk dalam jara, berkali-kali duduk dalam jara. Gapo dia buat kepada orang? Dia kata, aku memaafkan semua orang yang telah buat khianat kepada aku. Bukan mudah nak dapat jiwa, nak dapat hati seperti mana hati para sahabat Nabi, hati Nabi Yusuf AS. Adik-beradik dia buat macam-macam kepada dia, tapi dia membalas dengan balasan yang terbaik. Dan dia kata, jika anda tahu ada orang yang berkata tidak baik tentang diri anda, kemudian anda membalasnya dengan kata-kata baik, maka mereka akan mengerti kadar diri anda dan mereka akan menghormati sikap maaf anda. Orang yang memusuhi anda akan berubah seketika menjadi teman yang baik. Syekh kata, kalau kita memaafkan orang dia kata macam-macam kepada kita memaafkan orang. Bila orang tadi dia kata kita, sampai kepada dia berita kita memaafkan dia akan pandai kita berbeza berbanding dia pandai kita sebelum ni. Sebelum ni dia pandai kita jahat, dia pandai kita tak molek. Tiba-tiba kita memaafkan dia, akan berubah pandangan dia terhadap kita. Dia akan tengok kita lebih baik, dia akan tengok kita lebih dengan kasih sayang. Maka kata Syekh, kalau ada permusuhan akan berubah menjadi teman yang setia, dan juga ka'annahu waliyyun hamim, akan menjadi rakyat baik selepas tersebut. Wal ta'lam anna ikhwanaka wa asdiqa'aka bal wa umuman nasi ta'tarihim ahwalu dhiqin wa shiddatin wa sa'adatin wa rakha'in wa iqbalin lil anfus wa idbarin laha wa inshirahi sudurihim wa tabarrumin wa dhiqin. Kullu dhalika ya'tari al-bashar wa ghayruhu kadhalika ya'tarihim.
Syekh kena ingat manusia ni macam-macam perangai. Kadang-kadang manusia ni, Syekh kata, kamu kena ingat bahawa saudara kamu, perlu diingat bahawa manusia pasti menghadapi saat-saat yang tidak menyenangkan dan saat-saat yang menyenangkan. Syekh kata, saudara kamu, saing kamu tadi, dia supaya orang lain juga, orang lain gitu juga. Akan ada siapa masa dia situasi berlaku kepada situasi kehidupan hak sempit, dia susah, kehidupan hak susah, kehidupan hak sempit, dan ada masa dia kesenang, kehidupan hak senang, kehidupan bahagia. Manusia ni dia tidak berada pada satu tahap sama. Bila dia susah, emosi manusia ni dia akan cepat nak marah. Tu tubik kata macam-macam dia terhadap kita. Tapi bila dia senang, mungkin berbeza emosi dia. Wa iqbalin, ada orang yang semangat, ada orang yang wa idbarillah, ada orang yang lesu kehidupan dia, ada semangat, suka dia sayang kita. Ada kadang-kadang dia tak berapa nak layan kita. Wa syirahi afin sudurin wa tabarrumin wa dhiqin, ada orang yang ketika dada dia lapang, ada ketika mana dada dia dalam kesepitan. Semua tu menipu sayang-sayang kita, menipu saudara-saudara kita, seperti mana menipu orang lain. Jadi kita kena lah situasinya. Kalau kita jumpa dia marah kepada kita, jangan kita nak balas balik. Tengok dulu apa dia ni. Dia mecuk jumpa kita. Selalu sikit mecuk, selalu sikit mecuk. Mungkin ada sebab. Cari sebab dia apa. Mungkin dia dalam kesusahan, dalam kepayahan. Dia nak cerita kepada kita, tak tubik mulut dia. Lalu dia terjemahkan melalui emosi yang berlaku. Emosi yang tubik daripada dia secara spontan. Jadi kita sebagai seorang sains, sebagai seorang sahabat, kita kena memahami situasi-situasi manusia. Syekh sebut, qad yakhruju laka sahibuka wa huwa fi dhiqin syadidin wa humumin wa ghumumin. Kadang-kadang sains kita dia mari temu dengan kita dalam keadaan dia dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang serbu perut, Kelantan kata. Wa masyakila wajahathu dakhil al-bait, ada masalah dalam rumah. Bila jumpa kita, fala yuqabiluka 'ala al-wajhi al-la'iqi bika. Dia bila mari jumpa kita, dia tidak tunjuk ke ekspresi hak sepatutnya. Patut mari jumpa kita sayang tak, suka, senyum. Tak. Mari dia jumpa kita dengan pongah, mari jumpa kita dengan marah. Bal yuqabiluka wa huwa mutabarrimun mutadayyikun. Mari jumpa kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan nak marah. Wa qad tasduru minhu alfadha la tasduru minhu waqtal irtiyahihi wa insyirahi. Boleh jadi kata-kata keluar daripada dia tetap seperti mana kata-kata ketika dia senang, ketika mana dia lenek molek. Kata-kata tu masa tu macam-macam kata-kata tak molek. Fala tu'akhidhu bima yasduru minhu fi hadhil hali. Syekh kata jangan duk ambil hati sangatlah. Jangan kita nak ambil hati sangat ketika tu. Sebab orang dalam keadaan marah, dalam keadaan tertekan ni, kadang-kadang banyak perkara hak kita sayang rapat dengan dia pun, kadang-kadang boleh tubik satu benda hak kata-kata tak molek hak kita tak biasa dengar sebelum ni. Jadi Syekh kata fala tu'akhidhu, jangan kita ambil hati, jangan kita hukum dia. Wala tanqulu ma qalahu laka waqta ta'ibihi wa irhaqihi. Jangan pula kita duk cerita kat orang lain pula. Oh dia tu bau ni duk marah kat aku. Dia tu mari ni tu duk mecuk kat aku. Jangan kita cerita kat orang pula. Sepatutnya kita lah orang yang menenangkan dia. Bahkan kata Syekh, bal utrukhu hatta yastajimma wa yastariha wa sayuraji'u nafsahu biiznillah. Syekh kata biarlah dia tenang, biarlah dia duduk lenang dulu, biarlah dia berhak dulu. Boleh jadi kata Syekh, dia ke muhasabah balik gapo telah dia buat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yuslihu min sya'nihi wa bi taufiqillah. Boleh jadi dia akan baiki balik, dia ubah balik sikap dia tadi dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana juga contoh saya sebut, qad yakhruju sahibul amali, seorang pengusaha yang sedang mengalami kerugian, ila ummali wa huwa mubtala bi khasaratin. Tubik jumpa anak buah ni dalam keadaan menanggung kerugian. Anak buah tak berasa sebab anak buah boleh piti sama, boleh gaji sama. Buah ni anak kena tanggungnya. Tiba-tiba sehari buah jumpa anak-anak buah, fayasma'u minhu alfazan nabiyatan haddatan. Tiba-tiba dengar buah duk ucap kata-kata tak molek, kata-kata tidak menyenangkan di hadapan para pegawainya. Dalam kondisi seperti ini, para pegawai atau para pekerja hendaklah memaklumi keadaannya dan mendoakan kebaikan dan kemudahan baginya.
Janganlah boh kata gitu juga dok. Kita pun cepat nak balas balik. Kalau gitu kita berhenti lah boh belakang. Boh buat diri lah belakang. Kita tak faham situasi dia keadaan lagu tu. Dengan tertekannya, dengan banyak karga lagi nak kena tanggung. Boleh jadi kita bagi nasihat kepada dia, boh sabar, kita hadapi sama-sama. Dan kita doa kepada dia, semoga Allah Ta'ala kepada dia jalan keluar untuk segala apa yang telah dia hadapi. Inilah benda hak tak molek kita balas dengan kebaikan, dengan kalimah tayyibah. Tapi payah nak berlaku kepada kita. Sebab kita ni juga cepat emosi. Bila orang emosi, kita pun nak balas emosi yang sama seperti mana emosi dia. Kalau orang marah kepada kita, kita pun nak marah juga kepada dia. Sepama sebut dak cerita Imam Ahmad sebelum ni dengan isteri dia. Bila mati isteri dia, Ummu Abdillah isteri dia. Imam Ahmad nama kunyah dia Abu Abdillah. Isteri dia Ummu Abdillah. Isteri dia mati lama dah, tapi Imam Ahmad sama doa kepada isteri dia. Bila anak murid tanya apa agak, dia berdoa sama ke isteri ni. Orang ni kalau mati dah, dia 2 bulan je dia sedih. Lepas tu dia tak ingat dah. Tak percaya terus tengok. Dan lepas 2 bulan ni je duk teringat dia. Lepas tu tak ada dah. Marilah teringat kadang-kadang. Tapi Imam Ahmad ni sama. Dia duduk sementara berdoa kepada isteri dia. Sebab dia kata, Ummu Abdillah, kalau aku marah, dia yang menenangkan aku. Kalau aku marah, kalau aku naik angin sikit, bukan kata dia nak lawan dak, dia menenangkan aku. Hingga jadi tak bala. Baru dah berasa nak marah, dia pun tenangkan. Dia pun sejukkan. Hingga tak bala. Begitu juga aku, kalau dia naik angin, aku menenangkan dia. Inilah formula dalam kehidupan kita. Tak boleh kita nak sama-sama panah. Faltakum al-kalimatu tayyibatu syi'araka wal tajril kalimatu tayyibatu dauman ala lisanika. Kata Syekh, sebab itulah kena jadikan kata-kata baik ni sebagai syiar, slogan kita. Bukan setakat kita tahu, tapi kita menjadikan benda tu sebagai syiar kita. Dan kena jadikan kata-kata baik ni semua mengalir di lidah kita. Barulah kita akan mendapat kebaikan-kebaikannya tersebut. Wallahu wahdah al-musta'an wa taufiq minhul karim al-mannan. Dan disebut walisal murad bil kalimat tayyibi. Dzalikum al-kalimul ladzi fihi mujamalatun linnas wa tadhi'ul huquqi wal iqraru 'ala al-batil. Tapi kena ingat kata Syekh, bukan maksud kata-kata baik tadi kita kena mujamalah. Mujamalah ni kita kena kalau bahasa Kelantan ni bodek. Bahasa luar panggil apa? Jet. Kegapo? Kipah. Kata-kata baik tak boleh, tapi tak boleh siapa hak kita ni jet dia. Kita ni kipah dia atau kita pun dia. Siapa? Jet kereta dak. Jet kereta setakat boleh akak nak buat tayar dia ni jet siapa terbalik kereta. Tak panggil jet lagu tu. Kita sekadar puji dia, tapi dengan kita buat benda mujamalah. Orang Arab ni suka mujamalah ni. Orang Arab ni kalau jumpa orang Melayu tu, dia kata orang Melayu ni Malaysia, dia kata ahsanun nas, manusia paling terbaik atas muka bumi. Kita dengar lagu tu kan berasa, padahal dia dia bodek kita sebenarnya. Belakang kita dia pun tahu jahat seperti aku juga. Tapi nak oyaknya orang Arab ni dia suka mujamalah. Kalau kita pergi kedai dia, makan mari beli. Kita bayar berapa? Tak bayar. Berapa nak kena bayar? Tak bayar. Tak apa gitu, baru kita tu duit 10 riyal dia kata. Waktu panggil orang Arab mujamalah dia. Dia punya dia punya kipah dia tu terlampau. Tak boleh. Dan juga tak boleh siapa hak kita mensia-siakan hak orang lain. Dan sampai tahap kita berterusan berada di atas kebatilan. Dia dimaksudkan dengan kata-kata yang baik, bukan kata-kata basa-basi yang sering kali menipu, tapi yang dimaksudkan adalah kata-kata yang benar dan diucapkan kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata seperti inilah yang akan memperbaiki perbuatan pengucapnya dan menjadi sebab pengampunan akan dosa-dosanya, dan kata-kata yang baik itu akan menurun kepada anak cucu dia. Kata-kata baik ini dia akan memberikan tiga manfaat. Pertama, kata-kata baik silahi a'mali qailha. Dia akan memperbaikkan amalan orang hak kata tadi. Ada amalan-amalan kita tak baik, dengan kata-kata baik kita dia akan mengubah. Dia akan memberikan pahala terhadap amalan-amalan kita. Mungkin amalan kita tak sempurna sebelum ni, dengan kata-kata baik menyebabkan amalan kita menjadi sempurna. Seperti Allah Ta'ala sebut, wahai ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata hak benar. Qawlan sadida ni kata-kata hak tepat,
kata-kata hok jujur, kata-kata berhikmah. Kalau mu boleh kata-kata baik lagu tu, yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala kata akan diperelokkan amalan-amalan kamu. Kata-kata baik boleh menjadikan amalan-amalan kita ni bertambah baik, bertambah sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan manfaat kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata-kata baik ini boleh menyebabkan kita mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nasihat orang aja, tapi nasihat kita hak pendek lagu tu, orang terima besar kesan dia, Allah Ta'ala perbalas dengan diberi keampunan kepada kita di akhirat kelak. Kerana kata-kata baik tadi. Dan ketiga, kata-kata baik tadi, Syekh kata, dia akan memberikan kepada kita, Allah Ta'ala akan tolong anak cucu kita. Anak cucu kita. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, wal yakhshal ladhina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan surah An-Nisa, hendaklah hati-hatilah orang yang meninggalkan keturunan mereka dalam keadaan lemah. Khawatirkanlah mereka. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan kata-kata yang benar. Allah Ta'ala kata, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa. Kena berasa rusing kalau kita tinggalkan zuriat-zuriat kita selepas kita mati ni dalam keadaan lemah. Lemah ni lemah ke apa dia? Lemah ni maksud dia lemah. Ada ulama kata lemah ni sudut tak ada pitih. Kita kena rusing kalau kita ni mati, ada zuriat kita, anak kita tinggalkan mereka dan keadaan mereka ni tak ada pitih. Mereka terpaksa minta-minta kepada orang. Mereka menjadi hina selepas kita mati. Tu menurut pandangan satu ulama. Sebahagian ulama. Sebagai ulama lain pula kata dhi'afa ni maksud lemah iman. Kita kena bimbang kalau kita tinggalkan anak-anak kita, zuriat-zuriat kita dekat mereka ni lemah iman. Ada harta kaya banyak setahu mana pun kalau iman lemah, kita kena bimbang juga. Umar bin Abdul Aziz ni ada sebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Bila nak mati, maka orang marilah temu dengan Umar bin Abdul Aziz, khalifah ni. Dia kata, wahai khalifah, kalau mu ada anak-anak lagi kecil, ada anak kecil, alangkah baiknya kalau kamu ni tinggalkan harta untuk mereka. Dia ada harta untuk mereka. Kalau mu mati kan, mereka ada harta. Siapa mereka boleh besar, siapa mereka besar. Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Dia kata, anak-anak aku kalau aku mati, kalau mereka baik, yatawallas sabirin. Allah yatawallas sabirin. Allah Ta'ala akan jaga orang soleh. Anak aku kalau aku mati, dia orang soleh. Aku tak perlu risau. Sebab Allah Ta'ala sebut, bahawa yatawallas salihin. Allah Ta'ala akan jaga orang soleh. Apa aku nak risau? Tapi kalau aku mati, aku tinggalkan harta kepada mereka, mereka jahat. Mereka pakai guna yasta'inu bihi ala maksiatillah. Mereka akan guna harta tadi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku tinggal pitih banyak. Tiba-tiba lepas aku mati, mereka berfoyo-foyo, mereka guna pitih tadi untuk benda-benda haram, benda-benda maksiat. Sepatutnya aku kena usi. Ni penih Umar bin Abdul Aziz. Kita kena tahu sekarang dalam kaedah dalam agama kita, kebaikan seseorang ayah, dia boleh bukan setakat memberikan manfaat kepada ayah tadi, dia boleh memberikan manfaat juga kepada anak. Kadang-kadang kepada cucu tu akan dapat manfaat. Seperti mana dalam surah Al-Kahfi kita baca semua, bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Khidir dia betul dinding rumah orang anak yatim. Bila Nabi Musa tanya apa kan, orang kampung ni jahat-jahat belaka, tiba-tiba rumah dinding rumah dua kanak-kanak ni, tiba-tiba kamu tu betul pula. Biarlah orang kampung ni jahat belaka tu kan. Apa jawab Nabi Khidir? Kata Nabi Khidir, wa kana abuhuma salihah. Ayah mereka berdua tu adalah orang yang soleh. Ini ulama buat kaedah. Solehnya seseorang ayah, dia boleh memberikan manfaat kepada anak dia selepas mana dia mati. Allah Ta'ala akan tolong, akan jaga mereka. Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ta'ala, dia sebut masa dia semaya, inni la usalli fa'adhkuru waladi. Dia kata, aku tengah semaya, aku pun ingat anak aku, la azidu fa'azidu fi salati. Lalu aku bertambah, aku duduk semaya, teringat kepada anak aku panjang semaya aku tambah rakaat semaya aku, dengan harapan apa dia? Soleh, amal soleh aku buat akan dapat memberikan bantuan kepada anak. Allah Ta'ala tolong jaga, Allah Ta'ala tolong bagi hidayah, tolong bagi taufik kepada anak-anak. Inilah besarnya kaedah. Jangan kita ingat tak apa kita hantar anak sekolah, biar anak jadi baik, anak jadi soleh. Kita tak apa. Kadang-kadang ada orang hantar anak mengaji Quran, bila tanya ayah, tak apa, ayah tak apa asalkan anak baik. Kaedah dalam Islam, kita kena jadi baik supaya anak-anak kita juga Allah Ta'ala akan jaga untuk mereka jadi insan yang baik. Perbincangan seterusnya dalam bahasa Arab dia sebut wa ahyanan tusta'malul kalimat
Al-ladhi'atu asyadidatu walakinnaha bihasbiha wa biqadariha. Kadang-kadang kena guna juga kata-kata hak dalam istilah ni, apa ni, kata-kata sentak. Biasa aja, tapi menyentuh ke dalam jiwa orang. Atau kata-kata pedas. Sini sebut kata-kata pedas dan kasar. Kadang-kadang kita kena guna juga. Bukan bermaksud kata-kata baik ni kena kerja baik semua, tak boleh guna bahasa-bahasa menyentuh kepada orang. Kadang-kadang kena guna juga kata Syekh, walakinnaha bihasbiha wa biqadariha. Tapi tengok keadaan lah. Tengok kepada keadaan. Fatatanazzala fi mahalliha wala tata'addahu wa biqadariha wala tatajawazuhu fal aslu kama qaddamna fi at-takhatubi ma'al mu'minin bal wa ma'an nasi aidan wat tayyibu min al-qawli wa kama qala ta'ala qulu lin-nasi husna wa qulu lin-nasi husna. Kata Syekh, kata-kata pedas dan kasar ni boleh digunakan dalam kondisi tertentu dengan kadar yang tidak berlebihan. Sekadar sudahlah. Anjuran dasar dalam berkata-kata tetap berkata-kata baik. Hak asalnya kata-kata ni kata-kata baik. Cuma kita diberikan kelonggaran untuk kita guna kadang-kadang kata-kata hak orang tak sedap dengar. Tapi kita kena guna juga. Fa fil isti'malika lil kalimati syadidati alladhi'ati kun kat tabibi alladhi yasifu ad-dawa'a al-murra lil marid. Syekh sebut perumpamaan kata dia, ketika anda menggunakan kata-kata pedas ni, hendaklah seperti mana seorang doktor memberikan ubat pahit kepada pesakit dia. Kalau kita boleh nak beri ubat manis semua dok, biar makan, biar boleh makan dengan tenang, biar boleh makan dengan sedap. Tapi kadang-kadang kena beri ubat pahit supaya dia bila kena makan ubat dia pahit, dia cuba nak menjauhi penyakit itulah. Oh, kalau sakit tapi boleh makan sedap pula, oh dia kau tambah penyakit dia tadi. Apa nak risau pun penyakit, boleh makan sedap juga, obat pun sedap. Kadang-kadang orang ni tak si penyakit ni sebab apa? Tak si jumpa doktor. Bukan sebab dia takut, sebab tak si makan ubat. Oh, tak boleh ubat pahit. Ada orang tak boleh makan ubat. Ada orang ni beri ubat pula. Tengok ubat bekas tu, dia ada sobek khusus penuh dengan ubat. Kita tanya makan belakang. Duk sementara makan obat. Oh, beri pula ubat. Jadi ibarat seorang doktor, kadang-kadang dia perlu kepada ubat pahit kepada pesakit ni supaya pesakit sembuh daripada penyakit dia tadi. Dan juga memberi suntikan kena cocok. Sakit cocok, tapi nak sembuh kena cocok lah juga. Sakit kata-kata tak ada nak dengar, tapi nak sembuh daripada penyakit hati tadi, kena royak lah juga kepada dia. Bahkan melakukan salah satu anggota tubuh, kadang-kadang kena kerak kaki orang kecil manis supaya tak borak penyakit dia tadi kepada tubuh-tubuh dia yang lain. Dia kata, tapi rasa sakit ini diberikan, semua ini memang memberikan sakit pada pesakit, tapi rasa sakit ini diberikan demi kesihatan sang pesakit. Ketika pesakit sudah sembuh, maka sang doktor perlu berhenti. Bila sembuh dah, tak guna adalah ubat tadi, tak perlu kerak adalah. Supaya juga kalau kita nak kata korek dah, kita guna kata-kata kasar, bila orang itu sudah insah dah, kita kembali kepada kata-kata baik pula. Itu hanyalah untuk situasi-situasi tertentu sahaja. Sebagai contoh, kita tengok sini hak dalam bahasa Arab ni banyak dia beri contoh. Contohnya ke apa dia? Hak Nabi Yusuf tu sekal. Contoh kita tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni ketika berlaku perang Hudaybiyah, Qusah 152, berlaku perjanjian Hudaybiyah. Lalu Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, dia ada menyatakan sesuatu kata kepada Nabi SAW. Abu Bakar kata apa dia kepada dia? Abu Bakar kata umsus bazral lati. Kalau kita terjemah bunyi sepotok molek kata-kata, bunyi sepulucah. Gapo dia kata? Meseduk kemaluan Lata, Tuhanmu. Ni sebagai satu penghinaan kepada Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah masa ni tak Islam lagi. Kadang-kadang kena oyak juga kata-kata lagu tu, supaya mereka ni sedar, supaya mereka ni insah terhadap perbuatan jahat mereka buat. Kadang-kadang orang kita nak kata baik semua kepada dia, tak jejah kalau kita kata baik. Kadang-kadang kena buat mari kata-kata kasar. Begitu juga dalam Al-Quranul Karim. Banyak juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ancaman-ancaman kepada orang dengan kata-kata kasar lah kita dengar ni. Allah Taala sebut wailul likulli humazatil lumazah. Wail tu celaka. Allah Taala sebut celaka. Walaupun benda tu bunyi kasar,
Tapi pandailah kena dengan orang tadi. Allah sebut tabat tiada Abi Lahab. Celakalah tangan kedua tangan Abu Lahab. Kalau kita kata apa Quran tak kecek moleknya, apa tak tegur molek Abu Lahabnya, ayat molek ke boleh. Tapi ada juga kadang-kadang kena juga guna kata-kata kasar lagu tu. Bila kena sekali pandai senyap ada Abu Lahab selepas tu. Kau duk kata kepada Nabi, taballaka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Celaka Muhammad, untuk ni kau mengumpulkan kami semua supaya mari dengar mulut ayat. Allah Ta'ala pun balas balik kepada dia, gapo telah dia ayat. Kadang-kadang ada juga benda-benda kita guna kepada orang-orang yang payah bahasa, orang payah nak dengar hujah, maka kita guna kata-kata kasar tersebut kepada mereka supaya mereka sedar dan mereka berhenti daripada serangan-serangan mereka yang telah mereka buat. Abu Lahab bila kena lagu tu senyap, tak kata gapo dah kepada Nabi lepas tu. Masa tu lah masa peristiwa tersebut. Jadi perlu juga sesuatu ucapan-ucapan yang kasar apabila diperlukan untuk orang-orang yang mana mereka ni memang bersikap kasar dan mereka susah nak menerima teguran. Jadi saya rasa kita berhenti kat tu dululah untuk hari ni. Panjang cerita berkenaan dalil-dalil dia mari, berkenaan cerita Ibnu Umar, berkenaan cerita Nabi Musa AS, berkenaan cerita Hamzah bin Abdul Muttalib dan seumpamanya. InsyaAllah kita sambung dan kita tengok pada masa lain. Wallahu a'lam bissawab. Qul qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.